Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan Sirin Petals di Kolej Komuniti Pasir Salak. Sirin Petals merupakan sebuah projek hadiah kreatif yang menghasilkan bingkai bunga hiasan premium. Hadiah ini tercetus bagi memberi alternatif kepada pelanggan yang ingin menghasilkan sesuatu supaya boleh disimpan sebagai kenangan dalam tempoh masa yang lama. Produk kami boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan seperti pilihan warna, nama, ucapan dan tema majlis. Dari segi value promotion, kami menawarkan hadiah yang eksklusif, tahan lama dan boleh custom mengikut kehendak pelanggan. Kami juga menggunakan media sosial dan tempahan online sebagai saluran pemasaran. Antara tema-tema majlis ialah seperti hari combo, hari sambutan hari jadi. Bila tiba hari jadi, mesti kita nak bagi hadiah yang boleh buat seseorang rasa dihargai. Bunga memang selalu jadi pilihan sebab ia melambangkan kasih sayang dan penghargaan. Tapi berbanding bunga segar yang hanya cantik untuk beberapa hari, preserved flower boleh kekal cantik lebih lama. Hari guru mendidik dan membimbing kita. Sebab itu, bunga menjadi tanda penghargaan yang cukup bermakna. Sama seperti jasa seorang guru yang sentiasa kekal dalam ingatan. Dan juga hari anniversary. Anniversary adalah tentang menghargai setiap perjalanan yang telah dilalui bersama. Preserved flower melambangkan kasih sayang yang berpanjangan kerana ia kekal cantik lebih lama berbanding bunga segar. Jadi, hadiah ini bukan sekadar bunga, tetapi simbol kenangan yang terus hidup. Serta lain-lain. Kesimpulannya, Sirin Petals bukan sahaja menghasilkan hadiah yang cantik, tetapi juga memberi peluang kepada kami untuk mengembangkan kreativiti dan kemahiran dalam bidang keusahawanan.